Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan proses pembinaan ujian serta kaedah penilaian kemahiran mendengar menggunakan elemen, aktiviti, bahan dan aspek penilaian yang sesuai dalam bentuk video penerangan, iaitu penerangan ini. Okey. Baik, kita mulakan dengan pengenalan. Kemahiran mendengar sebenarnya merupakan aspek yang penting dalam penguasaan bahasa. Oleh itu, dalam penilaian kemahiran mendengar, penilaian ini menilai kefahaman murid terhadap input apa-apa input lisan, iaitu apa yang didengari oleh murid-murid. Seterusnya, pembinaan item ujian ini juga mestilah sistematik dan kaedah penilaiannya juga mesti kaedah penilaian yang sesuai. Dalam pembentangan ini, fokus kita adalah penilaian kemahiran mendengar kepada konteks SPM, Sikil Pelajaran Malaysia, yang diambil oleh murid-murid tingkatan 5. Baik, kita teruskan dengan objektif tugasan ini, iaitu yang pertama, menjelaskan proses pembinaan ujian untuk kemahiran mendengar. Tadi saya dah perkatakan bahawa fokusnya adalah fokus SPM. Mengumpas elemen, aktiviti dan bahan yang digunakan dalam penilaian serta menyediakan rujukan berguna kepada pendidik untuk pentadsiran yang lebih berkesan untuk masa-masa yang akan datang. Seterusnya, kita mulakan dengan penilaian kemahiran mendengar secara umum dahulu. Kita mulakan dengan definisinya, iaitu proses sistematik untuk mengukur keupayaan memahami, mentafsir dan memberi respon kepada maklumat lisan yang didengari oleh murid-murid. Okay? Ada 3 perkara di situ, iaitu memahami, yang pertama. Setelah murid-murid memahami, mereka perlu mentafsir dan akhir sekali perlu memberikan respon kepada maklumat-maklumat lisan. Okay? Seterusnya, dalam SPM, ujian ini melibatkan perbualan, pengumuman, berita, syarahan dan dialog. Selain itu, murid juga bukan sekadar mendengar tetapi juga melibatkan pemahaman mesej dan juga inference ataupun sebab dan akibat kepada suatu perkara tersebut. Okey, kita mulakan dengan seterusnya kita pergi kepada keperluan, kaedah dan kepentingan penilaian. Kenapa kita perlukan penilaian mendengar ini? Okey. Baik, keperluannya adalah komponen asas dalam sistem komunikasi yang berkesan. Okey. Untuk berkomunikasi yang dengan berkesan, kita perlu mendengar lah. Okey. Seterusnya, kita keperluannya adalah kerana aspek kemahiran mendengar ini menyokong perkembangan kemahiran bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran yang lain lah. Okey. Okey, kita pergi kepada kepentingan untuk memastikan pelajar atau murid-murid memahami arahan dengan tepat dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Makna bermaksud untuk menyediakan murid-murid ni kepada dunia sebenar. Seterusnya, kita pergi kepada kaedah penilaian. Okey. Dalam ujian SPM, seperti fokus kita pada hari ini, penilaian ini dilaksanakan selama 30 minit dengan rakaman audio yang dimainkan sebanyak 2 kali. Seterusnya, kita pergi kepada aspek penilaian kemahiran mendengar. Okay. Yang pertama, murid-murid mesti mengenal pasti maklumat tersurat yang ada dalam audio. Seterusnya, memahami ataupun mencari ataupun memikirkan maklumat tersirat daripada maklumat tersurat tersebut. Okey. Maka bagaimana nak mencari maklumat tersirat itu? Murid-murid perlu memahami juga nada, intonasi dan emosi penutur. Okay? Jadi daripada nada itu kita boleh tahulah penutur ataupun audio tersebut, penutur dalam audio tersebut sedang marah atau sedang memuji, atau sedang sedih, gembira dan sebagainya. Okay? Daripada hal-hal tersebut, maka murid perlu membuat inference ataupun sebab berdasarkan konteks teks lisan tersebut. Okay? Pada tahap ini, kita dapat lihatlah murid telah berjaya, jika berjaya menjawab, bermaksud murid telah berjaya menghuraikan isi tersirat
daripada isi-isi tersurat yang diperdengarkan. Okey, kita teruskan dengan elemen dan bahan penilaian. Elemen, kita tengok kandungan teks yang sesuai dengan tahap murid-murid, tingkatan 5 lah. Okey, kita tengok kandungan teks itu mesti sesuai. Tidak terlalu rendah tahapnya dan tidak terlalu tinggi. Seterusnya, kita juga perlu mementingkan kejelasan rakaman audio kerana fokusnya adalah ujian mendengar. Jadi murid perlu mendengar. Jadi kejelasan rakaman audio itu perlu jelaslah, didengari oleh setiap calon. Kemudian kita juga perlu ada variasi teks seperti dialog, syarahan, laporan, pengumuman dan lain-lain. Okey, seterusnya bahan. Kita lihat tadi bahannya kita perlukan ialah rakaman audio, video, teks dan bahan visual lain. Okay, untuk hal ini jika pun bahan-bahan penilaiannya diambil daripada video tu tidak ditunjukkan. Maksudnya video mungkin bahan penilaian tersebut asalnya daripada video, tetapi yang dimainkan hanya audio daripada video tersebut lah. Okay? Begitu juga teks dan bahan visual lain. Teks ini maksudnya sebagai rujukan kepada pentadbir ujian. Okay? So kita ada teks sebagai rujukan. Jadi itu yang dibicarakan dalam ujian mendengar itu. Baik, seterusnya sumber media, wawancara, iklan radio, siaran dokumentari. Yang ini adalah sumber-sumber media, sumber-sumber lain yang mungkin boleh digunakan dalam ujian mendengar. Baik, aktiviti latihan untuk meningkatkan kemahiran mendengar. Yang ini kita lihat sebelum berlakunya ujian mendengar yang betul lah dalam SPM. Okay, jadi latihan mendengar ini perlu dibuat oleh murid-murid. Okay, sebagai contohnya mendengar rakaman video, rakaman berita dan ceramah. Perbincangan berkumpulan selepas mendengar rakaman tersebut, kita bincangkan. Seterusnya, latihan menjawab soalan objektif berdasarkan rakaman audio tersebut dan pengenalan daripada format ujian sebenar untuk membiasakan murid-murid berkenaan tentang ujian mendengar pada peringkat SPM. Okey, kita teruskan kepada jadual spesifikasi ujian. Ini apa gunanya JSU? Okey, JSU untuk menetapkan format, struktur dan kriteria kandungan soalan. Okey, kita kena ada JSU lah. Okey, seterusnya menjamin pengukuran pencapaian murid yang objektif dan adil. Okey, seperti yang kita tahu JSU ini melibatkan pelbagai kemahiran, pelbagai aras kemahiran, dan juga pelbagai aras kesukaran. Sudah tentu soalan-soalan yang dibuat berdasarkan JSU ini sebenarnya lebih adil lah dan lebih objektif. Okay. Seterusnya penyediaannya dihasilkan melalui kolaborasi ataupun persefahaman antara guru, pakar kurikulum dan penilai profesional. Semua orang bekerjasama lah. Dan jika di Malaysia, penyelarasnya adalah lembaga peperiksaan. Okay, kita pergi kepada proses pembinaan ujian. Okay, bermula dengan pemahaman mendalam terhadap objektif pembelajaran dan standard akademik ataupun standard pembelajaran, SKP lah, untuk murid-murid tingkatan 5. Seterusnya jenis soalan, kita ada soalan objektif, kita ada soalan subjektif dan juga kombinasi. Okay. Seterusnya soalan-soalan ini boleh mengukur pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar. Okay, domain kognitif dan efektif. Baik, seterusnya penyediaan bahan sokongan, teks, rakaman audio, video, bahan visual seperti yang telah diperkatakan tadi. Ini termasuk dalam pentadbiran ujian lah. Okay, membantu murid untuk menganalisis dan mentafsir maklumat dengan tepat daripada apa yang dipersembahkan tadi. Okay. Sebagai rumusannya, penilaian kemahiran mendengar merupakan komponen penting dalam SPM. Ujian mendengar mengukur pemahaman murid terhadap maklumat lisan secara menyeluruh. Okay. Kemudian kita ada JSU untuk memastikan soalan yang dibina adalah relevan, adil dan objektif. Gabungan elemen, bahan sokongan dan aktiviti latihan menyokong keberkesanan penilaian murid-murid. Seterusnya, persiapan yang rapi membolehkan murid-murid menghadapi cabaran komunikasi dalam kehidupan sebentar nantilah. Okay. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.